Dalam politik Malaysia, musuh hari ini belum tentu musuh selamanya. Dulu PAS dan UMNO pernah berlawan kuat. Lepas tu pernah duduk sekali bawah Muafakat Nasional. Kemudian hubungan itu retak semula. PAS bergerak dengan Perikatan Nasional. Manakala UMNO dan BN pula masuk dalam Kerajaan Perpaduan bersama PH di peringkat pusat. Sebab itu, bila muncul arahan supaya ahli dan penyokong PAS mengundi calon UMNO, BN di kerusi tertentu dalam PRN Johor, ramai mula rasa pelik sebab bunyinya besar. PAS suruh sokong BN sedangkan BN masih bersama Kerajaan Pusat. PAS pula berada dalam blok pembangkang. Jadi, tidak pelik bila orang mula tanya, adakah ini tanda Zahid Hamini dan Abdul Hadi Awang bakal duduk semeja semula untuk PRU 16? Jawapan paling selamat yang kita boleh bagi, belum boleh kata begitu. Setakat ini, belum ada gabungan rasmi UMNO dan PAS. Belum ada perjanjian rasmi yang diumumkan. Zahid sendiri pun kata beliau tiada maklumat tentang sebarang perjanjian rasmi, walaupun mungkin ada perbincangan di peringkat bawah. Jadi, isu ini kena dibaca balik dengan betul. Arahan PAS itu bukan bermaksud penyokong PAS diminta sokong BN di semua kerusi. Arahan itu hanya untuk kawasan yang PN tidak bertanding. Maksudnya, ini lebih kepada langkah taktikal dalam PRN Johor. Tetapi walaupun taktikal, kesannya tetap besar. Sebab dalam politik, signal macam ini jarang berlaku tanpa sebab. Bila PAS boleh arah penyokong undi BN di kerusi tertentu, maksudnya BN bukan lagi musuh yang langsung, yang tidak boleh disentuh. Dan di sinilah cerita ini mula jadi menarik. Kalau arahan ini keluar masa PAS dan Bersatu masih kukuh, mungkin orang akan anggap ini sekadar kira-kira pilihan raya biasa. Tapi arahan ini datang selepas PAS menghentikan kerjasama politik dengan Bersatu. Itu yang buat isu ini jadi lebih besar. Jadi sebelum ini, PAS dan Bersatu ialah dua parti utama dalam Perikatan Nasional. PAS ada jentera akar umbi yang kuat. Bersatu pula ada nama yang besar seperti Muhyiddin Yassin dan pernah menjadi parti yang memimpin kerajaan. Tapi bila hubungan PAS Bersatu kemudiannya retak, susunan politik pembangkang mula berubah. PAS nampak macam tengah cari jalan lain. Bersatu pula jadi pihak yang paling tak selesa. Sebab kalau PAS mula buka ruang kepada UMNO BN, Bersatu tidak boleh lagi anggap PAS akan kekal bersama mereka dalam apa keadaan sekalipun. Dalam politik, ini adalah soal kekuatan tawar-menawar. PAS seolah-olah sedang tunjuk bahawa parti itu adalah pilihan yang lain. Kalau bersama Bersatu susah, masih ada ruang untuk bercakap dengan UMNO. Kalau PN tidak cukup stabil, masih ada jalan lain untuk PRU 16. Di sebelah UMNO BN pula, sokongan PAS tentu ada nilai. Walaupun BN bertanding sendiri di Johor, sokongan tambahan daripada penyokong PAS di kawasan tertentu boleh membantu, terutama di kerusi yang perbezaan undi mungkin kecil. Sebab itu reaksi BN pun nampak macam main selamat. Zahid hargai sokongan PAS, tetapi pada masa yang sama tidak mahu kata sudah ada perjanjian rasmi. Itu bahasa politik yang biasa. Pintu tidak ditutup tetapi belum dibuka sepenuhnya. BN juga perlu jaga hubungan dengan PH di peringkat pusat. Kalau terlalu terbuka dengan PAS, nanti timbul pula persoalan tentang masa depan Kerajaan Perpaduan. Tetapi kalau tolak terus sokongan PAS, dari sudut pilihan raya pun rugi. Jadi buat masa ini, posisi BN nampak begini. Sokongan boleh diterima tetapi jangan panggil ia gabungan rasmi dulu. Sebab itu, PRN Johor kali ini bukan sekadar tentang siapa menang kerusi mana. Ia juga boleh jadi tempat parti-parti menguji formula sebelum PRU 16. PAS mahu lihat sejauh mana penyokongnya boleh menerima arahan menyokong BN di kawasan tertentu. UMNO pula mahu lihat sama ada sokongan PAS masih boleh bantu tarik undi Melayu. Bersatu pula perlu lihat sama ada hubungan lama dengan PAS masih boleh diselamatkan atau PAS sebenarnya sedang bergerak perlahan-lahan ke arah pilihan lain. Di sinilah persoalan PRU 16 mula masuk. Adakah PAS dan UMNO akan kembali duduk semeja atau kemungkinan itu ada? Tetapi tidak semudah itu. Sebab sejarah Muafakat Nasional masih ada. Dulu kerjasama PAS UMNO pernah nampak sangat kuat. Ramai anggap itu formula besar penyatuan Melayu. Tapi masih retak terutama bila masuk bab kerusi, calon
jawatan dan siapa yang lebih dominan. Kalau PAS dan UMNO mahu cuba semula, soalan lama akan datang balik. Siapa yang akan beri laluan di kerusi bertindih? Dan siapa akan jadi parti yang lebih dominan? Dan apa yang akan jadi kepada Bersatu? Apa pula akan jadi kepada hubungan BN dan juga PH? Dan yang paling penting, apa tawaran kepada rakyat? Sebab rakyat sekarang bukan hanya tengok siapa bergabung dengan siapa. Rakyat mahu tahu selepas bergabung apa yang berubah. Kos hidup, gaji, peluang pekerjaan, rumah mampu milik, macam mana? Masa depan anak muda pun macam mana? Kalau kerjasama politik hanya dibuat untuk menang pilihan raya, rakyat boleh baca. Kalau mesejnya cuma jangan undi pihak satu lagi, rakyat tetap akan tanya, selepas itu apa? Itulah cabaran sebenar kalau PAS dan UMNO mahu buka semula cerita kerjasama menuju PRU16. Jadi, adakah Zahid dan Hadi bakal bergabung dalam PRU16? Arahan PAS kepada penyokongnya di Johor mungkin nampak seperti isu pilihan raya negeri, tetapi sebenarnya ia membawa signal yang lebih jauh. PAS sedang uji ruang dengan UMNO. UMNO pula tidak menutup pintu. Bersatu pula menjadi pihak yang paling perlu risau. Sebab kalau PAS betul-betul kembali rapat dengan UMNO, peta politik pembangkang boleh berubah besar menjelang PRU16 kali ini. Dan pada akhirnya, PAS dan UMNO nampak sedang menguji ruang lama yang pernah terbuka dulu. Bezanya kali ini, keadaan politik sudah lain. Bersatu sedang tertekan, BN masih bersama PH dan PAS pula sedang mencari posisi paling kuat untuk menghadapi PRU16. Soalan akhirnya bukan sekadar sama ada PAS dan UMNO boleh duduk semeja semula. Tetapi soalan yang lebih besar ialah kalau meja rundingan itu benar-benar dibuka, siapa yang akan dijemput masuk dan siapa pula yang akhirnya tertinggal di luar?